Lagi lebat ni. Snowy, snowy, snowy. Assalamualaikum dan selamat pagi. Pagi ni aku mulakan sarapan dengan nasi lemak. Tadi aku dah goreng sikit telur dekat kitchen, shed kitchen tu. Boleh lah. Kuali dia tak melekat-lekat, tak antik lah. So, nasi lemak dia macam ni lah. Seperti biasa, kita masuk dalam microwave. Senang buat RTE ni. Okay, dia datang dengan several condiments. Dia ada sambal dalam paket. Dia ada kacang dengan ikan bilis. Timun semua tak ada lah. Telur kena goreng sendiri. Oh, malam tadi memang sejuk. Heater sampai 2. Yang ni pun heater. Yang ni gunakan diesel dengan sedikit power source. Yang tu guna power source. Yang tu lagi kuat sebenarnya. Barulah rasa macam panas sikit. Kalau tidak rasa sejuk nak mati. Luar masih gelap lagi. Tadi semalam dijangka snow pagi tadi. Tapi tak ada pula. Ada sedikit hujan. Sekarang ni dalam 1 darjah Celsius. Sejuk tu. Kita nak makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Try. Oh. Not bad. Macam semalam juga. Sedap. Ke sebab aku dah lama tak makan nasi lemak, tiba-tiba makan nasi lemak, semua sedap lah. Tapi boleh makan lah. Boleh makan. Nasi lemak ni kalau rebus sekejap lagi best. Tapi malah nak berebus ni. Makan je dah. Ni lagi senang. Okay, mari ikut aku. Pergi mana? Ni. Kita basuh pinggan. Aku tunjuk sikit lah. Dia punya kitchen tu. So, ni basically area kitchen. Semua dia ada sinki. Lalu dia ada meja, ada freezer, fridge. Korang boleh isi korang punya barang-barang. Dia ada microwave, dia ada toaster pakai induction, ada toaster lagi. Ni gas cooker kalau korang nak bakar apa ke, nak bake ke, ada microwave lagi. So yang ni air panas, tak payah kau suruh masak-masak, just pull the lever je. Dan kau boleh makan kat sini. Dan after makan, semua kau kena kemaskan lah. Okay, sekarang aku dah basuh pinggan. So lepas membasuh ke masak kau kena bersih kan. Diorang ni tak suka lecah-lecah ni, basah-basah ni. Pasal kau kena lap kering-kering. So kita kena ikut style sini lah. So kalau dah camping ke berkaravan ke sini. Selesai basuh pinggan, aku jalan-jalan lah di sekitar Lake Tekapo. Ambil gambar dan video. Aku ada buat short review pasal Lake Edge Holiday Park Lake Tekapo. Sikit sebanyak dapat memberi gambaran kat korang keadaan kat sini. Manalah tahu kan, korang ada plan nak datang ke sini, jemput-jemputlah tengok video yang aku buat tu. Jangan lupa like dan komen ya. Dan hujan sikit. Baru selesai penggambaran di Lake Tekapo. Ambil gambar lah sebelum balik.
Aku singgah jap kat satu mercu tanda dekat Lake Tekapo ni, The Church of Good Shepherd. Tempat ni memang menjadi tumpuan pelancong kerana pemandangannya yang sangat cantik. Gereja ni dibina pada tahun 1935 untuk kegunaan masyarakat tempatan dan sampai sekarang ianya masih digunakan. Boleh dikatakan dia antara binaan yang paling ikonik yang terdapat di New Zealand. Dengan pemandangan Lake Tekapo yang sungguh cantik dan berdamaikan, binaan ini menjadi the most photographed building in New Zealand. Sebenarnya kat area sini pun tak adalah aktiviti apa sangat kecuali dengan sightseeing je lah kat sini. Pergi kat sini kan, memang aku rasa kita kena pergi sendiri-sendiri lah. Kalau kata ikut apa trip ke apa benda kan, dia macam rushing tau. Lagi-lagi kalau orang ramai kan, mesti banyak kepala, banyak jenis PL kan. Ini kalau kau pergi sendiri-sendiri, ikut kau lah, lambat-lambat lah kan, agak nak berhenti. Ni jambatan yang digunakan untuk seberang belah sana lah. Jambatan ni pun tak silap aku lah macam baru gak lah dibuat. Dan seperti biasa, aktiviti seterusnya bergambar. Memang kalau pergi sini, tiap tempat yang korang berhenti mesti kena ambil gambar. Nasib sekarang zaman digital. Kalau masih zaman pakai filem Kodak tu, aku rasa berpuluh Kodak roll kena beli. Jenuh. Okay, hari ni kita mulakan perjalanan kedua kita untuk ke Hooker Valley track dekat area Mount Cook. So kat sana maybe kita boleh experience some snow lah. Sebab sana memang kawasan pegunungan. Aku isi minyak yang pertama dalam 50 NZ 26 liter. So dalam 50 100 lebih lah kot. Oh. So 50.61 bersamaan dengan RM126. Perjalanan kami diteruskan. Korang tengok atas jalan raya tu, ice glitch. Benda ni aku pernah cerita sebelum ni. Kena hati-hati bawa kereta. Jalan licin tu. Sepanjang jalan, cuaca agak gloomy dan hujan renyai. Tapi lama kelamaan, aku duk perhatikan kat windscreen tu. Salji turun lah. Salji lebat Snowy. Okay, salji dah start turun. Ni aku sejuk tak tahan. Salji. Oh, ni first time aku experience salji macam ni. Oh, sejuk. Salji baru turun kan. Nampak ais bekas-bekas ni. Ni pun salah satu tasik fjord yang ada dekat New Zealand ni, Lake Pukaki. Macam cakap semalam kan, dia cuaca sini tak menentu lah. Sama lah kat mana-mana kan. Dekat Malaysia sendiri pun cuaca tak menentu. Alhamdulillah kita dah selamat sampai. Cuaca masih lagi hujan. Sejuk pun sejuk juga ni, dalam sekitar 1 ke 2 darjah Celsius. Oh, memang menggigil juga kat luar ni. Oh, kita ke Hooker Valley track. Oh, sejuk kat sini. Ni memang betul sejuk ni. Inilah dia Hooker Valley Track di Mount Cook National Park. Di hadapan aku, tersengam indah pergunungan Mount Cook yang menjadi kebanggaan rakyat New Zealand. Dari tempat parking tu, kita orang berjalan ke arah kaki Mount Cook. Trek dia landai je, sesuai dengan orang-orang yang beginner macam kita orang ni. Sepanjang perjalanan, kita orang dapat menyaksikan dan menikmati pemandangan yang banjaran Southern Alps yang sungguh mengasyikkan. Alhamdulillah, sepanjang trekking ni, cuaca sangat cantik. Awan membiru. Suhu pun dari sangat sejuk tadi, dah jadi macam suam-suam sikit. Memang sedap lah perjalanan kita orang ni. Lepas tu, kita orang berhenti di satu lookout point. Rehat-rehat, lepak-lepak, chill-chill. Sambil tu, mengunyah bekal sandwich yang kita orang dah ready tadi.
Kalau korang plan nak hiking ke sini, aku nasihatkan korang prepare lah sikit light meal. Sebab kat sini aku tengok memang tak ada kedai langsung. So kalau korang prepare tu, at least boleh lah makan. Sebab cuaca sejuk-sejuk macam ni, memang perut sentiasa lapar je. Seriously, sepanjang perjalanan tu memang terskima lah tengok pemandangan ni. Memang cantik sangat. Walaupun perjalanan tu mengambil masa lebih kurang plus minus lah 45 minit ke 1 jam, memang tak rasa penat. Sebab korang akan dijamukan dengan pemandangan yang sungguh mengasyikkan. Okay, kita dah settle pergi ke Mount Cook, Hooker Valley Trek. Pemandangan dia memang cantik, subhanallah, masya-Allah. Memang aku rasa aku memang sangat bertuah lah dapat diberi kesempatan untuk menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan ni. Korang yang pergi sini memang tempat ni memang wajib pergi lah. Tapi kadang-kadang dia punya cuaca tu pun agak macam aku cakap kan, dia unpredictable. So alhamdulillah pagi tadi hujan. So sampai sini memang panas, cantik, awan pun biru je. So nanti aku share gambar-gambar aku, video-video aku dekat dalam ni. Okay. Sekarang kita nak pergi ke High Salmon Country, makan salmon. Sebelum tu ucapkan selamat hari kemerdekaan. Aku siap bawa bendera ni nak letak dekat aku punya camper van. Aku tak nampak pun ada camper van yang letak bendera Malaysia. Pasal aku seorang je kot. Tak apalah, nak menunjukkan sifat patriotik aku terhadap negaraku Malaysia. Okay. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Aku bangga jadi anak Malaysia. Kita patut menjaga keamanan dan kemakmuran negara kita yang tercinta ini. Merdeka! Merdeka! Kita ke Twizel High Country Salmon. Cuaca cantik pula. Tadi mendung, hujan, gloomy. Memang nasib menyebelahi kami lah. Dapat gambar pun cantik-cantik, awan biru. Oh, best. Memang kena pergi kat sini. Kita dah sampai di High Country Salmon. Tempat ni memang recommended untuk dikunjungi. Khairul Amin pun singgah kat sini masa trip diorang ke NZ yang lepas. Sambil-sambil tu, kita lihat bendera Malaysia yang aku pasang kat caravan van tu. Oh, bangga pula rasanya. Kita berhenti jap di High Salmon Country. High Country Salmon. Sini dia ada menternak salmon lah. Salmon secara fresh lah. Kita tengok ini mungkin perusahaan yang kecil-kecil lah. Dia kalau nak dibandingkan tak adalah macam hebat macam salmon dekat Norway atau ada belah-belah Skandinavia. Tapi okay, kita tengok apa yang best kat sini. Sini kau boleh catch, feed and taste. Tangkap sendiri pun boleh. Tapi aku ni bukanlah seorang pemancing. Kita beli yang dah siap tangkap lah. Dekat sini ada sebuah restoran. Semua makanan yang jual tu adalah berasaskan ikan salmon yang ternak dekat sini. Ada salmon sandwich, croissant with smoked salmon, ada salmon benedict, salmon kebab dan macam-macam jenis lagi lah. Dan yang paling popular kat sini adalah salmon sashimi. Isi ikan yang dimakan secara raw dan dicicah dengan soy sauce dan wasabi. Harga kat sini personally bagi aku agak okey lah. Tapi janganlah convert ke RM. Kita try ni salmon benedict. Ini sashimi. Mana? So this salmon kebab. This is a fresh salmon. Cakap salmon ni macam Salman Khan pula. Sedap. Sini kalau makan apa semua jadi sedap. Macam dia punya vibe dia. Sekarang kita dah habis makan dekat High Country Salmon. Lepas tu nak pergi ke Wanaka lah.
Tepi sebelum tu aku berhenti semayang. Aku lepak kat tepi apa tu? Tepi tasik, tepi sungai lah kot. Cantik pula. So aku tengok banyak motorhome lepak tepi-tepi ni kan. So aku pun join lah. Sambil semayang. And then apa tu? Menghirup udara segar. Okay, kita teruskan perjalanan kita. Dalam sejam setengah sampai ke Wanaka. Okay, kita dah sampai ke Wanaka Hampshire Holiday Park. Ni pun dah gelap dah ni kan. So kita nak jalan tengok tapak dulu. Lepas tu barulah saya nak kita keluar makan dulu lah. Cari-cari apa-apa yang menarik kat dalam. Okay. Mula-mula aku memang plan nak keluar pergi cari makan. Tapi lepas-lepas tu rasa macam malas pula. Jadi masak je lah. Aku guna tu shack kitchen tu untuk masak makanan untuk makan malam lah. Tapi makan apa? Makan yang simple-simple je. Tapi dia punya experience dia macam best pula masak dalam dapur ramai-ramai kongsi-kongsi. Sardin, telur dadah. Lepas tu aku ada masak nasi. Tapi masak nasi pakai rice cooker lah. Aku bawa rice cooker kan. Nanti aku tengok dia punya kejadian. So kita tengok kejadian nasi kita apa kita. Oh, cantiknya. Hai. Sukses. Oh, sukses guys. Kita dah masak nasi dekat sini. Terbaik lah. Sejuk-sejuk nasi panas. Ini dah macam. Ini lauk malam kita. Kalau dekat sana ni macam biasa je lah. Tapi kalau dekat sini benda ni jadi luar biasa. Cap jalin tak ada. Cap ni je ada. Boleh lah. Oh, mantap abu. Sampai sini je lah aktiviti kita orang pada hari ni. Lepas makan, kita orang mandi, solat, lepas tu tidur. Besok kita sambung lagi lah. Bye.